Waktu siang, orang tengok dia ni lelaki baik. Tapi bila malam je tiba, dia mula buru dan seksa mangsa-mangsa dia satu demi satu. Hai guys, Kim kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Hari ni Kim nak kupas satu kes pembunuhan yang bukan biasa-biasa. Lelaki ni digelar torso killer sebab cara dia bunuh mangsa terlalu kejam dan tak masuk akal langsung. Jadi dia adalah Richard Francesco Tejada, dilahirkan pada 25 November 1946 di Bronx, New York. Jadi sejak kecil, hidup dia ni nampak biasa je, tak ada latar belakang yang pelik, tak ada sejarah jenayah dan dia membesar macam budak lain. Dia pun dah berkahwin, ada 3 orang anak dan bekerja sebagai operator komputer di sebuah syarikat insurans kesihatan yang dikenali sebagai Blue Cross Blue Shield. So kalau orang tengok dia dari luar, memang tak nampak langsung tanda-tanda pelik. Dia bukan jenis yang suka menonjol atau cari perhatian. Gaya dia sederhana, perwatakan tenang dan nampak macam lelaki keluarga yang bertanggungjawab. Jadi kalau ada orang terserempak dengan dia dekat stesen My Mana Train pun, orang takkan fikir 2 kali. Maksudnya dia ni nampak okey, biasa, tak ada masalah. Dan dia pun nampak macam mana-mana lelaki lain yang keluar pagi balik petang kerja demi keluarga. Orang sekeliling pun tak pernah curiga dengan dia. Kalau dekat tempat kerja pula, dia dikenali sebagai pekerja yang tenang dan rajin. Kalau dengan jiran tetangga pula, dia nampak mesra dan tak pernah timbulkan masalah. Dari luar, hidup dia nampak stabil dan teratur. Tapi sebenarnya, semua tu hanyalah topeng. Di sebalik imej lelaki baik dan bapa penyayang tu, KTM sembunyikan sesuatu yang langsung tak masuk akal. Kalau korang nak tahu, dia ni hidup dengan 2 kehidupan. Siang hari, dia bertugas sebagai pekerja biasa dan ayah kepada anak-anaknya. Tapi bila malam menjelma, dia bertukar jadi seseorang yang sangat berbeza. Dia keluar rumah bukan untuk cari angin atau lepak minum kopi, tapi untuk cari mangsa. Jadi apa yang lebih menakutkan, semua tu dia buat dalam diam. Dia rancang pergerakan, pilih sasaran dan dalam masa yang sama masih boleh berlakon seolah-olah hidup dia normal. Sebab itulah bila identiti sebenar dia terbongkar, ramai yang terkejut, ramai yang susah nak terima kenyataan. Macam mana seorang lelaki yang nampak biasa ni boleh simpan rasa sekejam tu selama bertahun-tahun. Jadi Kotiha mula buat kerja kejam dia sejak hujung tahun 1960-an. Sasaran utama dia pula kebanyakannya wanita muda termasuk pekerja seks. Tapi yang buat nama dia betul-betul naik bukan sebab siapa yang dibunuh, tapi cara dia bunuh tu sendiri. Kebiasaannya mangsa dia akan diculik dulu, lepas tu dia ikat, seksa dan buat macam-macam benda kejam. Ada yang digigit, ada yang dikelar dengan benda tajam dan bila dia dah puas, dia potong kepala, potong tangan. Dalam beberapa kes, dia siap bakar mayat tu sampai rentung. Kenapa dia sanggup buat macam tu? Sebab dia tak nak orang cam mangsa tu, dia nak biarkan mayat tu kekal tanpa identiti. Dan disebab itulah media mula gelar dia torso killer. Sebab bila polis jumpa mayat tu, yang tinggal cuma badan je, kepala tak ada, tangan pun tak ada. Antara kes paling mengerikan berlaku pada Disember 1979. Masa tu 2 orang wanita ditemui mati dalam satu bilik hotel dekat kawasan Times Square. Bila polis sampai je, diorang dapati mayat tu bukan je dah tak bernyawa, tapi terbakar teruk, kepala hilang, tangan pun tak ada. Lepas tu satu bilik penuh dengan bau daging terbakar. Polis siap cakap lagi, ini antara tempat kejadian paling mengerikan yang pernah diorang tengok sepanjang diorang bertugas. Tapi benda yang buat kes ni lagi seram, Kotihem bukan sekadar bunuh, dia simpan barang-barang milik mangsa macam gincu, kasut tumit tinggi, kadang-kadang dia ambil cebisan pakaian. Benda-benda tu semua dikumpul dan disimpan dalam satu peti khas macam orang simpan kenangan lah. Cuma dalam kes dia ni, kenangan tu datang daripada orang yang dah dibunuh. Dan akhirnya pada 22 Mei 1980, Richard Kotihem berjaya ditangkap. Tapi dia bukannya kantoi sebab polis ada bukti kuat atau ada siasatan besar-besaran. Sebenarnya semua tu terbongkar bila ada seorang mangsa yang dikurung dalam bilik hotel berjaya larikan diri. Perempuan tu pun sempat minta tolong dan nasib baik orang awam cepat bertindak. Polis pun terus ke lokasi dan tangkap Kotihem masa tu juga. Jadi lepas dia ditahan, barulah polis mula buka balik kes-kes lama yang tak pernah selesai. Fail demi fail dibuka semula bila diorang bandingkan corak pembunuhan, cara dia seksa mangsa, potong anggota badan dan bakar mayat, semuanya ada persamaan yang jelas. Dan hampir semua petunjuk tu bawa kepada satu nama, iaitu Richard Kotihem. Dan akhirnya dia disabitkan bersalah atas 5 pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi cerita dia tak berhenti dekat situ je. Lepas bertahun-tahun duduk dalam penjara, masuk je tahun 2020, masa dia dah tua dan keadaan kesihatan pun makin merosot, tiba-tiba dia mula buka mulut. Dia mula buat pengakuan baru satu demi satu dan yang paling gila, dia mengaku dah bunuh lebih 100 orang wanita. Jadi salah satu pengakuan paling mengejutkan bila dia sendiri mengaku bunuh Dain Piazet. Kes dari tahun 1968 yang dah lebih 50 tahun tak selesai. Waktu
Waktu tu tak ada teknologi macam sekarang, tapi lepas forensik guna semula ujian DNA moden, barulah identiti pembunuh sebenar dapat dipastikan. Dan ya, semuanya memang bawa balik kepada Coatham. Lepas pengakuan tu keluar, makin banyak kes lama mula dibuka semula. Ada yang dia sendiri akui tanpa senindung, ada yang polis memang syak dia dari dulu tapi tak cukup bukti nak sabitkan dia. Dan sampai sekarang masih ada kes yang tergantung, belum tutup, belum selesai dan mungkin masih ada lagi rahsia yang disimpan. Apa yang buat kes Rachel Coatham ni terus diingat bukan semata-mata sebab berapa ramai yang dia dah bunuh, tapi sebab selama bertahun-tahun dia jalani hidup macam orang biasa. Tak ada siapa pun yang pernah syak dia. Dia pergi kerja macam biasa, balik rumah macam biasa, layan anak bini macam orang normal. Tapi dalam diam, dia pembunuh bersiri. Coatham sendiri pernah cakap dia hidup dengan dua kehidupan. Waktu siang dia berlakon jadi suami dan ayah yang bertanggungjawab. Tapi bila malam tiba, dia berubah jadi pemburu dan dia buat semua tu tanpa sesiapa pun perasan. Dan sampailah hari ni, walaupun dah tua dan tak sekuat macam dulu, dia masih hidup, masih dalam penjara. Jadi guys, itulah kisah tentang Rachel Coatham, si torso killer yang selama ni hidup macam orang biasa tapi dalam diam lebih daripada 100 nyawa jadi korban. So kalau korang suka dengan kisah-kisah misteri dan pembunuhan macam ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni. Kim akan kembali lagi dengan kisah lebih ngeri, lebih pelik dan mungkin lagi tak masuk akal. Dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye dan Assalamualaikum.